babi dekat Selangor. Sorry lah, terpaksa sebut nama babi. Balik bayarlah kat Selangor. Kecoh kan? Tak habis-habis cerita balik bayar ni kat Selangor kan? Saya tak mau cerita tentang titah Sultan Selangor sebab korang semua boleh baca sendirilah. Cuma saya nak tanya sekarang ni lah kepada geng-geng yang terpaling Islam ni lah, especially daripada parti satu tu kan, yang terpaling Islam ni, duk kecoh pasal cerita babi kat Selangor ni kan. Saya nak tanya you all, babi tu haram ke? Cuba jawab. Babi tu haram ke? Okey, kalau korang tak nak jawab, saya jawab. Setahu saya lah, babi tu tak haram. Okey? Yang haram pada orang Islam ni ialah memakan babi. Itu haram. Dan kalau kita tersentuh babi, pergilah samak. Tahu samak macam mana tak? Kalau tak tahu, maknanya korang masa tingkatan 1 lu ponteng kelas agama. Pergilah samak kalau tersentuh babi. Tapi babi tu tak haram. Macam kucing. Yang haram ni lah makan kucing. Tapi kucing tu tak haram. Kalau tersentuh kucing, tak payah samak. Kalau tersentuh babi tu, kenalah samak kalau tersentuh babi. Itu hukum dia. Dan tapi makan babi tu haram pada orang Islam. So, bela babi tu haram ke tidak? Kalau ikut hukum apa yang saya belajar, bela babi tu taklah haram. Macam orang bela rimau. Kan? Kalau orang tu nak bela rimau, belalah. Mana ada haram bela rimau. Tapi makan rimau tu haram. Kalau ikut istilah yang samalah. Kalaulah bela babi tu haram, semua doktor-doktor veterina yang ada sekarang ni tak boleh belajar doktor veterina dekat universiti kat Malaysia, macam Universiti Pertanian Malaysia tu, ada kursus veterina tu. Tak bolehlah dia belajar pasal nak jaga babi. Tanya semua doktor-doktor veterina kat Malaysia yang keluar daripada UPM lah, yang keluar daripada macam-macam universiti kat Malaysia tu, dia orang belajar tak macam mana nak obatkan babi ni? Mestilah dia orang belajar. Sebab dia kena tahu macam mana nak jaga babi ni, nak obatkan babi ni. Sebab kalau dia tak tahu macam mana nak obatkan babi ni, nanti penyakit-penyakit babi tu merebaklah. Kena kat manusia, matilah manusia. Dan kebanyakan kadang-kadang dia orang ni praktikal, dia orang ni kena masuk ladang babi. So haram ke kerja dia orang? Cuba cakap dengan saya, haram ke? So saya pesanlah kepada geng-geng yang terpaling ni, especially di kalangan Perikatan Nasional lah. Kalau korang betul-betul kata haram babi ni, saya cabar korang buat manifesto PRU 16 nanti, cakap Perikatan Nasional akan mengharamkan semua babi-babi punya ladang di Malaysia. Cakap senang sikit, supaya semua non-Muslim tu tahu yang Perikatan Nasional ni nak haramkan babi-babi di Malaysia. Berani tak? Saya cabar Perikatan Nasional haramkan babi. Tengok, setahu saya kat Kedah ada ladang babi kan, betul tak? Alright. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Lepas tu jangan pula ada orang kata saya ni makan babi. Kalau ada orang kata saya makan babi, siap korang, saya saman nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.